Jadi hari ini saya buatkan kek batik untuk pelajar-pelajar tahun 6 saya. Seperti semua tahu, tahun 6 ni sebenarnya tinggal beberapa minggu sahaja lagi dengan cikgu-cikgu mereka di sekolah. Jadi setiap tahun biasanya walaupun kelas tu saya mengajar, tak mengajar ke, memang saya akan buatkan kek batik untuk pelajar-pelajar ni. Cuma kali ni resepi ni saya lebihkan dark chocolate sebab untuk yang lepas tu, diorang memang suka doa dengan coklat yang ada dalam kek batik ni sebab dia cakap coklat tu rich kan. Jadi saya lebihkan dark chocolate dalam resepi saya kali ni. So alhamdulillah saya harap diorang sukalah nanti. Dan ini juga adalah untuk mencipta kenangan terakhir dengan pelajar-pelajar tahun 6 sebab mungkin satu hari nanti bila diorang tengok balik video ni, diorang ingat, oh dulu aku pernah makan kek batik Cikgu Ali sebenarnya. Jadi begitulah. Jadi untuk adik-adik di luar sana, form 5 ke, darjah 6 ke, untuk tahun terakhir, gunakanlah waktu yang ada ni untuk waktu kita bersama dengan kawan-kawan kita, waktu kita bersama dengan cikgu-cikgu kita. Sebab apa? Sebab bila kita dah keluar daripada sekolah, kita dah masuk dah masuk ke alam pekerjaan, suasananya dah tak fun-fun dah macam sekarang. Suasananya dah lain dah. Jadi manfaatkanlah waktu yang sekarang. Jadi alhamdulillah kek saya pun dah siap. Saya pun letaklah dekor sikit dekat atas tu. Okey, saya harap anak murid saya ni semua berjaya di dunia dan di akhirat. Dan kepada anda semua, terima kasih kerana mendengar cerita saya sampai habis. Bye bye.